Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita masak menu udang kali ini. Kita goreng menggunakan daun kari. Memang wangi dan sedap. Anggaran 20 ekor udang, masukkan sedikit garam dan serbuk kunyit serta tepung jagung. Kita gaul rata ya. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng udang itu. Kita terbalikkan udang tu dan kita jangan masak terlampau lama ya, nanti udang tu jadi keras. Okey, udang kita dah pun siap. Panaskan sedikit minyak dan kita tumis bawang putih yang dicincang dan juga bawang besar. Masukkan daun kari dan 2 sudu besar serbuk kari. Kita kacau dia. Seterusnya bolehlah kita masukkan cili akar ataupun cili Melaka. Masukkan sedikit kicap lemak manis. Masukkan sedikit sahaja air. Masukkan sedikit sos tomato. Masukkan sedikit sos tiram. Masukkan sedikit sos cili. Kita agak-agak je ya kawan-kawan. Okey, kita kacau-kacau, masukkan serbuk perasa dan juga udang. Kita gaul-gaul rata. Sekali kita taburkan daun bawang. Okey, menu kita dah siap dah. Boleh hidang. Bye.